di tanah bertuah bernama Melaka, pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi legenda bangsa Hang Tuah. Beliau dikenali sebagai seorang laksamana yang gagah berani, mahir dalam silat dan seorang diplomat yang bijaksana, melambangkan kesetiaan, keberanian dan kebijaksanaan dalam tradisi Melayu. Dari kecil, Hang Tuah menunjukkan keberanian dan berjiwa besar. Beliau belajar silat bersama 4 sahabat setia, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Mereka berlatih di bawah bimbingan Adiputra, seorang guru silat terkenal yang tinggal sebagai petapa di sebuah gunung, menguasai seni mempertahankan diri dan meditasi. Mereka bukan sahaja belajar silat, tetapi juga menegakkan kebenaran dan melindungi Melaka daripada ancaman. Atas keberanian dan kemahiran mereka, kelima-lima sahabat ini akhirnya diangkat menjadi hulu balang Sultan Melaka, dan Hang Tuah kemudiannya dilantik sebagai laksamana. Hang Tuah bukan hanya seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang duta yang bijak berbicara. Beliau menjaga maruah negeri di mata dunia melalui misi diplomatik ke Siam, China, Brunei dan negara-negara lain, memastikan kepentingan Melaka sentiasa terpelihara. Namun, fitnah lebih tajam daripada keris. Hang Tuah dituduh berkhianat dan dijatuhi hukuman mati oleh Sultan tanpa usul periksa. Mujurlah, beliau diselamatkan secara rahsia oleh bendahara yang menyembunyikannya kerana yakin akan kesetiaan Hang Tuah. Apabila sahabat karibnya, Hang Jebat, mengetahui tentang ketidakadilan ini, beliau bangkit menentang Sultan demi menuntut keadilan. Jebat mengamuk di istana, menyebabkan kekacauan besar di seluruh Melaka kerana tidak dapat menerima hukuman yang dijatuhkan ke atas sahabatnya. Maka, takdir mempertemukan semula 2 sahabat karib itu dalam satu pertarungan yang tragis. Pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat berlangsung selama 7 hari 7 malam, menggoncang seluruh Melaka dan menjadi kisah yang paling diingati dalam sejarah mereka. Akhirnya, Hang Jebat gugur di tangan Hang Tuah, yang terpaksa melaksanakan perintah Sultan. Walaupun menang, di dada Tuah, luka kehilangan sahabatnya itu kekal selama-lamanya, meninggalkan parut emosi yang mendalam dan tidak akan sembuh. Dan selepas peristiwa pahit itu, Hang Tuah menghilang dari pandangan umum. Ada yang mengatakan beliau bersara dan mengasingkan diri, membawa bersama kesedihan dan penyesalan atas takdir yang menimpa sahabatnya. Tiada siapa yang tahu di mana jasadnya disemadi, walaupun ada yang percaya beliau dikebumikan di Tanjung Kling, Melaka. Kehilangan Hang Tuah menjadi misteri yang kekal, menambah lagi aura legenda pada kisahnya. Namun, namanya hidup selama-lamanya dalam ingatan bangsa Melayu. Hang Tuah kekal sebagai lambang kesetiaan, keberanian dan maruah bangsa, menginspirasi generasi demi generasi dengan kisah kepahlawanannya. Kisah Hang Tuah mengukuhkan pepatah keramat, takkan Melayu hilang di dunia. Beliau adalah simbol identiti dan nilai-nilai Melayu yang abadi, terus hidup dalam budaya dan warisan kita.